Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya. Semalam masa tengah bersihkan kawasan balai, member saya tengah misi-misi rumput, tiba-tiba dia menyerit panggil saya, cakap, Rah, ada ular. Saya pun kalau ada orang cakap ada ular tu, laju lari pergi tengok ular apa yang dia nampak tu. Rupa-rupanya member saya tu dah termisin lah. Dia punya misi rumput tu terkena seekor ular. Member tu pula ingatkan tu ular katan tebu. Tapi sebenarnya tu bukanlah ular katan tebu dan bukanlah spesies yang berbahaya. Ular pun kepala dia pun semalam dah injek dah, dengan mulut dia dah luka berdarah. Dia punya kepala pun dah terkena mesin rumput tu, dengan mata dia pun sikit semalam dah merah. Mata dia pun nampak macam dah rosak dah. Jadi saya pun ambil lah untuk kita rawat dulu. Kalau dia sembuh bolehlah kita lepaskan balik dekat kawasan yang sesuai lah dengan dia. Jadi pagi tadi saya tengok ular tu pun dah okey sikit. Dia punya mulut dia pun dah tak ada luka, kepala dia pun dah tak ada luka, cuma mata dia tu memang nampak rosak lah. Jadi saya nak kongsikan sikit info tentang ular ni lah. Okey, ni ular dia. Jadi sebenarnya ular ni adalah Lycodon lawensis. Pernah nampak tak? Ramai orang salah anggap ular ni adalah ular berbisa sebab corak badan dia belang-belang macam ular katan tebu kan. Tapi ular ni bukanlah daripada spesies ular yang berbisa. Jadi dekat Malaysia ni kita ada lebih kurang, kalau tak silap saya, 8 ke 10 spesies ular Lycodon ni. Tapi yang selalu dijumpai adalah yang spesies-spesies macam ni lah. Kita ada Lycodon capucinus, kita ada Lycodon succintus, dan kita juga kadang-kadang jumpa Lycodon lawensis yang macam ni, ataupun kita panggil dia ular sampah. Kebanyakannya Lycodon ni memang nama dia adalah ular sampah lah, wolf snake kalau bahasa Inggeris dia. Saiz dia pun tak besar sangat. Macam dia ni, saiz dia tak terlalu besar. Dia lebih kurang 60 hingga 80 cm saja. Dia tak besar mana pun, kecil saja. Dia tak berbisa dan tak berbahaya untuk manusia, walaupun dia punya pattern dia tu belang-belang lebih kurang macam ular katan tebu kan. Kita nampak macam ular katan tebu, tapi ini bukan ular katan tebu, melainkan dia adalah spesies ular sampah yang ada dekat Malaysia. Hujan pula dah, bising. Aku nak cakap, aku tak tahu lah berdengar ke tak, tapi aku rasa berdengar kot. Ular sampah ni dia cuma aktif pada waktu malam lah. Waktu malam dia datang memburu. Dia makan cicak, dia makan katak, dia makan juga sking. Sking tu apa dia? Sking tu kalau bahasa kampung ni kita panggil dia mengkarung lah. Binatang berlik yang nampak macam cicak tu kan, yang nampak dalam hutan tu. Kita panggil dia ular sampah sebab malam-malam dia akan datang dekat tempat sampah untuk cari makan. Jadi dalam Islam kita selalu digalakkan untuk membunuh haiwan-haiwan berbisa yang memudaratkan lah. Tapi untuk spesies ular macam ni yang tak ada bisa macam ni, better kita biar je lah kalau kita nampak pun, sebab dia pun tak ada bisa. Dia boleh jadi pest control alami. Pest tu apa dia? Pest tu adalah haiwan perosak lah. So dia boleh jadi pest control dekat kawasan rumah kita. Kita nak nampak dia pun payah tau. Dia cuma boleh keluar waktu malam saja. Ular ni pun dijadikan oleh Allah, ada tugas dia sendiri. Kita pun ada tugas kita, ular pun ada tugas dia. So kita biar je lah. Melainkan ular-ular yang berbisa lah. Kalau ular-ular berbisa tu, kalau kita risau sangat ataupun kita rasa takut, bolehlah telefon pihak-pihak yang berkenaan untuk tangkap dia dan pindahkan ke kawasan lain. So kalau hampa nak pukul pun, itu terpulang atas diri masing-masing lah. Sebab ular ni pun ada peranan dia sendiri untuk ekosistem. So tu je lah video saya. Kalau hampa suka, jangan lupa like, follow dan share. Kalau ada next video nanti saya akan upload lagi. Walaupun hujan dekat sini, nak cakap panjang-panjang pun tak boleh sebab takut hampa tak dengar. Saya pun tak pasti dengar ke tak video saya ni sebab saya tak pakai mikrofon. Hujan lebat dekat sini. Lepas ni saya akan upload satu lagi video berkenaan ular Lycodon ni. So nak tahu Lycodon jenis apa pula, kita tunggu next video. Bye bye. Assalamualaikum.